dekat universiti kita tak panggil pengakap, kita panggil kelana siswa. Okey, kelana siswa pun ada pentaulihan macam ketiga ni, tapi dipanggil pengakap diraja. Okey, itu dari aspek badan unit uniform. Sebab itu saya katakan, saya selalu katakan, kalau dah masuk universiti, kalau dah ambil bidang pendidikan, kena terlibat dalam badan unit uniform. Apa saya kata perlu terlibat dalam badan unit uniform? Sebab dekat sekolah pun cikgu-cikgu semua wajib menyertai unit uniform. Ada masing-masingnya. Ada unit uniform masing-masing. Okey, ada yang cikgu terlibat dalam PKPM, pengakap, kadet polis dan sebagainya. Okey, sebab itu perlu terlibat unit uniform. Kalau ada masalah kesihatan, joinlah benda-benda yang ringan. Okay. Kalau yang benda-benda yang ringan ni, awak kena cari yang pertama, kalau awak tak nak cari rumah sewa pada semester hadapan, awak perlu terlibat dalam persatuan di universiti. Sebab apa saya katakan awak perlu terlibat dalam persatuan di universiti? Sebab dekat situlah awak perlu kutip maybe untuk melayakkan awak nak memenuhi maybe purata kualis penginapan pada semester akan datang. Sebab itu pentingnya awak perlu aktif dalam persatuan. Selain awak perlu aktif dalam persatuan, awak juga perlu cari bakat-bakat iaitu kemahiran-kemahiran yang diinginkan, yang diperlukan oleh sebagai seorang guru. Okey, apa dia? Okey, ini kemahiran yang perlu awak cari sebagai seorang guru. Yang pertama adalah pengucapan maupun komunikasi. Okey, pengucapan dan komunikasi sangat penting dalam bidang pendidikan. Sebagai seorang guru, kena pandai bercakap. Kalau tak pandai bercakap, jangan ambil bidang pendidikan. Sebab kita kena bercakap di hadapan anak murid. Kita kena mengajar di hadapan anak murid. Kita juga kena berucap kalau kita orang kata pengetua lagi laksanakan untuk sebagai guru bertugas di sekolah, kita kena berucap, kena pegang mic, kena berani berhadapan, bercakap di hadapan khalayak ramai. Sebab itu pentingnya pengucapan awam maupun ada aspek komunikasi. Okay, pengucapan awam tu lebih kurang komunikasi lah. Okay, pengucapan awam tu semua okey. Okey, macam mana kita nak cari kemahiran ini? Okey, macam mana kita nak cari kemahiran sebegini? Okey, awak perlu terlibat di aktif dalam universiti. Maksudnya kalau bidang pengucapan awam, awak kalau dekat universiti ada debat. Okey, ada debat. Okey, ada pertandingan debat mewakili universiti. Okey, mewakili universiti masing-masing. Awak cuba sertai. Kalau awak minat, kalau awak ni seorang petah bercakap, pandai berbicara, ayat struktur ayat yang dramatis yang hebat, joinlah debat. Join debat. Okey. Yang kedua, okey, selain daripada debat, okey, awak perlu kalau ada pidato, okey, kalau awak ada pidato, kalau dekat universiti, kalau ada pidato, awak join pidato. Okey, kalau dekat universiti ada pidato, awak join pidato. Masa itu, dari situlah awak akan dilatih, awak akan melatihkan diri awak untuk berkomunikasi dengan baik. Okey, dari situlah daripada masuk dalam resume, dan waktu resume dalam apa yang awak kemahiran-kemahiran yang awak masuk dalam resume, inilah yang akan dilihat sewaktu awak temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP. Okey. Okey, selain daripada pidato dan juga debat, apa lagi pengucapan awam yang awak boleh sertai di universiti? Awak juga boleh sertai syarahan. Kalau ada pertandingan syarahan mewakili universiti, pertandingan saja, awak masuklah, terlibatlah, volunteerlah, beranikan diri awak. Okey, awak perlu berani keluar daripada kepompong awak yang sedia ada. Okey. Okey, kalau macam okey.
Kalau macam dekat saya, macam saya tahun pertama, tahun kedua saya aktif dekat dalam kampus. Masuk tahun ketiga saya dah tak aktif dalam kampus, saya keluar daripada Kepompong Universiti, saya terlibat aktif di sebagai gerakan mahasiswa. Dan orang kata yang bersaing, persatuan yang bersaing besar, yang persatuan NGO di luar sana. Saya cuba orang kata cabarkan diri saya untuk sertai terlibat sama dalam persatuan NGO yang besar di luar universiti. Okey. Sebab itu nanti dari situ kita akan kenal orang-orang hebat, orang terbesar, orang kenamaan. Okey, orang kenamaan. Dari situlah kita akan kita akan kenal, kita akan belajar daripada bawah sampailah ke tahap yang telah sedia ada. Okey, kemudian kemahiran yang perlu awak cari adalah kepimpinan. Okey, kepimpinan awak perlu cari. Sebab apa saya kata awak perlu cari kemahiran ini? Okey, sebagai seorang guru, awak kena pandai memimpin. Kalau awak tak ada kemahiran kepimpinan, kalau awak tak pandai memimpin, saya rasa awak perlu tukar profession yang lain, profession kejayaan yang lain. Setahu saya mana-mana kejayaan pun perlu ada kemahiran kepimpinan, iaitu memimpin memimpin anak-anak buah. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Awak perlu pandai memimpin murid-murid awak. Kalau awak sebagai guru kelas, okey, awak sebagai guru kelas, awak kena pandai memimpin anak-anak murid awak dalam kelas. Okey, kalau awak diberi amanat oleh pengetua untuk laksanakan program di sekolah, macam contohnya program anugerah kecemerlangan. Okey, kalau awak diberikan amanah untuk laksanakan tanggungjawab untuk laksanakan program anugerah kecemerlangan sekolah untuk murid, awak kena pandai, awak kena beranikan diri untuk jadi pemimpin. Okey, awak kena pandai mengurus. Okey, awak pandai mengurus program berkenaan. Sebelum awak sebagai seorang pemimpin, sebelum awak nak uruskan satu program yang besar bagi awak kena wujudkan carta organisasi. Okey, yang terdiri daripada pengetua lah. Kalau dekat sekolah paling carta organisasi paling atas adalah pengetua, yang kedua terdiri daripada nama kita, yang ketiga siapa dia, pecahkan. Okey, dan awak perlu bahagikan tugas masing-masing. Tugas untuk jawatan untuk setiausaha apa dia, bendahari apa dia, dan sebagainya. Untuk jawatan yang lain apa dia. Dekat sekolah macam-macam jawatan ada. Macam-macam jawatan yang cikgu pegang. Sampai tak terpegang orang kata jawatan yang diberi. Okey. Jawatan yang lebih tu kata orang kata banyak, sebab tu kata tugas guru sekarang ni orang kata tak dek masuk dek akal. Orang kata tugas cikgu sebenarnya orang kata mengajar dalam kelas je. Tugas-tugas selebihnya tu bukan tugas guru, itu tugas orang kata tugas kerani, tugas pentadbir sekolah dan sebagainya. Tapi zaman sekarang, generasi sekarang, tugas cikgu dah jadi macam cacar melba. Okey, cacar melba ni maksudnya tugas orang kata Pak guide pun cikgu yang akan kena handle. Cikgu kena jaga depan pintu masuk sekolah, nak jemput semata-mata, nak tunggu murid datang sekolah. Itu baru sikit, tak tengok lagi tugas-tugas yang lain. Banyak lagi tugas-tugas cikgu yang perlu dilaksanakan, yang tak kawal masa kini. Okey, awak sebagai seorang pemimpin, kalau awak diberi amanat untuk laksanakan tanggungjawab untuk nak uruskan, awak wujudkan organisasi. Bila awak dah wujudkan organisasi, awak dah tahu siapa anak-anak buah awak. Waktu itu awak awak bahagikan tugas-tugas masing-masing. Awak perlu buat meeting, awak perlu buat mesyuarat, bincangkan apa yang perlu dilaksanakan supaya melaksanakan program yang direalisasikan oleh yang dimahukan oleh pengetua. Tapi jadi macam mana kita nak dapatkan kemahiran ni? Masuklah persatuan di universiti. Dekat dalam persatuan di universiti inilah, dari situlah kita akan bermulanya daripada bawah, iaitu daripada jawatan exco, macam yang dipertua pendidikan bawah, iaitu Elis tahun pertama sebagai exco kan.
Tahun pertama saya menjadi ketua batch ataupun wakil semester lah. Lepas tu jadi ESCO dan Ada tak meningkat lagi ESCO jadi ada? YDP. ESCO? Jatuan jawatan ESCO ada tak? Ada, memang ada cikgu. Sem berapa tu Elif pegang ESCO tu? Okey, saya SEM 1 dan SEM 2 saya jadi ketua batch, wakil semester. Lepas tu SEM 3 dan 4 saya jadi ESCO dan SEM 5 saya jadi YDP. Nampak tak daripada orang kata bermulanya daripada bawah, kita kena bermulanya daripada bawah sehinggalah kita dari satu peringkat ke satu peringkat sampailah sekarang Alice dah berada dan memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Persatuan Pendidikan Bawah. Sama juga dengan Jessie yang di-Pertua Pendidikan Geografi. Okey, nampak tak daripada perjalanan ESCO, daripada diorang ni belajar macam waktu saya pun dulu pun saya belajar di bawah dari orang kata dari bermulanya daripada bawah. Okey, bermula daripada jawatan ESCO. ESCO ni dalam satu persatuan, jawatan ESCO ni lebih kurang sama saja dengan AJK, iaitu Ahli Jawatan Kuasa AJK. Lebih kurang sama saja AJK dengan ESCO. Okey, kalau dekat di peringkat universiti persatuan ke dalam persatuan untuk AJK kita tak panggil AJK, kita panggil ESCO. Okey, kemudian ada jawatan-jawatan yang tertentu macam bendahari, okey, timbalan yang di-Pertua Persatuan Pendidikan Bawah, yang di-Pertua Pendidikan Bawah, dan jawatan-jawatan yang lain lah. Okey, itu orang kata pentingnya wujudnya orang kata organisasi persatuan tersebut supaya kita boleh tahu siapa anak-anak buah kita. Dari situ kita boleh bahagikan tugas kalau andai kata kita nak laksanakan program yang kita mahukan. Dari situlah kemahiran yang ada, yang kita boleh congkelkan, yang boleh kita gilapkan untuk kita nak masukkan dalam resume kita. Itu yang kita mahukan sebagai seorang pemimpin. Dari situ kita dah pandai memimpin, kita dah pandai mengurus. Dua benda tu sekaligus dalam persatuan kita boleh congkirkan. Selain daripada kemahiran-kemahiran yang lain, awak dalam persatuan juga ada pelbagai macam-macam program yang dilaksanakan. InsyaAllah dalam tak lama lagi kalau andai kata awak terpilih di Universiti Pendidikan Sultan AJ, tak lama lagi Alice pun akan buat satu program bersama dengan saya, dengan pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sultan AJ. Kita akan buat program untuk memberi manfaat kepada pelajar-pelajar UPSI. Okey. Ya. Boleh tak Alice? InsyaAllah dalam bulan 12 ke boleh cikgu, sebab sekarang kami tengah tunggu KPI untuk sidang 22 dan 23. So nanti kena adalah program yang akan dibuat mengikut KPI. Dan saya akan kontak cikgu lah. Saya pun dimaklumkan juga Pergio pun ingin berkolaborasi dengan cikgu. Okey. So nanti awak akan jumpalah sekali lagi dengan saya dan saya akan bagi perkongsian yang orang kata begitu bermanfaat kepada pelajar-pelajar di luar sana. Okey. Dalam sesebuah persatuan orang kata sudah tentunya pelbagai program yang kita anjurkan, yang kita mahukan. Sebab apa? Ini yang kita mahukan dalam persatuan YDP takkan sewenang-wenangnya buat program yang tak ada manfaat langsung kepada pelajar, tak ada manfaat langsung kepada orang luar, orang awam maupun negara. Tak ada. Okey, majoriti kebanyakan yang di-Pertua Agong, yang anak-anak buah mereka laksanakan program yang begitu manfaat kepada semua. Okey, tak dikira sama ada dari sebelah pihak orang kata dari sebelah pihak pelajar, student sendiri maupun dalam masyarakat maupun di negara. Itu yang manfaat yang kita mahukan, yang boleh kita berikan kepada semua. Okey, kalau dalam persatuan tak dinafikan pelbagai program yang dianjurkan, yang diadakan. Okey, contohnya macam saya pernah orang kata bersama-sama dengan Majlis Perwakilan Pelajar
waktu belajar ketika dulu saya bersama-sama terlibat dengan MPP. Ketika itu kami pelbagai program kami laksanakan, iaitu terutama ada juga masanya kami membuat cara orang kata memberi pendedahan macam mana cara nak buat nak guna Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Aplikasi-aplikasi sebeginilah yang memberi manfaat kepada bakal-bakal guru, kepada bakal-bakal cikgu supaya memberi orang kata menjanakan sebuah orang kata bahan pengajaran yang begitu menarik untuk murid mereka nanti. Sebab itu kata pentingnya orang kata perlu adanya program-program yang begitu manfaat kepada pelajar. Kemudian cikgu juga perlu mahir dalam ICT. Okey, dari situlah dan macam mana kita sebagai cikgu kita kena orang kata mahir dalam ICT, macam mana kemahiran ICT yang kita nak congkirkan. Dekat universiti ada macam-macam program. Terlibat sama. Walaupun kita bukan ahli daripada Persatuan Pendidikan Moral, kita hanya student UPSI saja. Kalau Persatuan Moral anjurkan program berkenaan, ada meritnya, ada orang kata merit untuk disediakan untuk pelajar, dan juga ada orang kata manfaat yang diterima. Contoh misalnya, pendidikan moral nak buat anjur satu program berkaitan dengan ICT. Jadi dari situlah kita terlibat sama. Kita nak jadi cikgu ni, kita kena pandai, kena pandai tengok program dalam universiti. Sebab dalam universiti macam-macam program yang dianjurkan. Sebab apa saya kata macam-macam program? Sebab dekat universiti beratus-ratusan persatuan yang dah ditubuhkan, sampai kita tak tahu kita nak join mana, tak tahu kita nak terlibat salah satu, mana satu yang kita mahukan. Pesanan saya, bila berada di universiti, jangan tamak. Jangan tamak halabah lah orang kata kan. Kita nak terlibat dalam persatuan di universiti, hanya orang kata perlulah terlibat dalam 1, 2 pun sudah memadai. Jangan sampai 5, 4, 6. 6, 7, 8, 9, 10 jangan tamak sebab kita takut tak terkawal, sebab kita pun ada kuliah, kita juga ada assignment, kita juga orang kata terlibat dalam aktiviti perbincangan berkumpulan untuk siapkan tugasan, kita juga orang kata terlibat dalam badan uniform, banyak aktiviti yang diberikan. Sebab itu saya kata 24 jam untuk seorang student, seorang pelajar Universiti Awang. Jika seorang pelajar itu sangat aktif di kampus memang tidak mencukupi tu masa 24 jam. Sebab itu kebanyakan saya dengar sampai ada yang nak berhenti pun ada, yang nak belajar nak berhenti separuh jalan pun ada. Okey, kita berbalik kepada kemahiran yang keempat tu, ICT. Sebagai seorang cikgu ni kena wajar lah, kena wajar dan perlulah untuk cikgu kena tahu dalam bidang ICT. Sebab kita sekarang ni berhadapan dengan era orang kata amat wajarlah sebagai seorang cikgu ni perlu tahu ICT. Contohnya sebab cikgu kebanyakannya macam cikgu yang orang kata yang ada kemahiran ICT, kebanyakannya diorang akan guna projektor. Cikgu kena tahu pasang projektor, daripada projektor ke komputer, ke laptop. Cikgu berkenaan lah. Cikgu juga kena tahu penggunaan ICT yang lain. Misalnya apa lagi, kalau kita disuruh laksanakan program, kalau program yang berkaitan dengan ICT pun cikgu kena tahu. Sebab ini memberi manfaat kepada cikgu sendiri untuk digunakan dalam pengajaran mereka. Sebab dalam ICT ni banyak konteks yang perlu kita kena tahu. Sebab dalam ICT ni yang untuk penggunaan ICT macam komputer, kadang-kadang kita tak tahu, kita pun memang tak dinafikan. Ada yang masih orang kata yang masih tak tahu ICT. Maksudnya
tak reti nak buka komputer pun ada, tak reti nak guna Microsoft Office pun ada. Yang kalau tak reti guna Microsoft Excel pun ada. Itu memang tak dinafikan. Sebab sebagai seorang cikgu, benda-benda tu orang kata kita kena dah level ke satu peringkat yang lain, iaitu dari peringkat intermediate. Okay, di peringkat pertengahan sebelum kita ke peringkat advance. Okay, ke peringkat advance. Advance tu orang yang hebat lah. Okay, so kita daripada kita tak tahu ni, kita belajar di universiti, kita kena kutip pelbagai ilmu yang ada di universiti. Itulah yang menjadi bekalan kita sebelum kita melangkah masuk ke alam kerjaya nanti. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Itu yang kita mahukan. Itu yang kita perlu titik beratkan dalam sesebuah sebagai seorang bakal guru. Okey, kita nak menjadikan seorang bakal guru ini seorang yang hebat, yang berkebolehan dalam semua bidang, dalam semua aspek. Okey. Kemudian cikgu juga kena pandai juga multimedia. Multimedia ni apa dia? Okey, dalam pengajaran, dalam sesebuah pengajaran, dalam sesebuah pengajaran, okey, minta maaf apa-apa, biasalah tengah bercakap ada yang masuk. Okey, dalam sesebuah pengajaran seorang guru itu, kalau kita nak menjadikan soal pengajaran kita yang hebat, yang orang kata yang menarik, cikgu perlu kena terapkan multimedia. Sebab budak-budak sekarang dia tak nak orang kata dia tak nak orang kata pengajaran cikgu tu yang tak menarik. Kadang-kadang budak sekarang ni cepat bosan. Okay, jadi macam mana kita nak cara kita sebagai seorang cikgu nak menjadikan pengajaran kita begitu menarik. Contohnya saya boleh bagi, awak boleh gunakan PowerPoint. Okey, awak tahu kan PowerPoint dia apa dia? Okey. Nanti kita akan belajar sama-sama aplikasi berkenaan. Ini PowerPoint. Okey, PowerPoint ini sangat penting dalam awak punya bahan pengajaran awak. Ini untuk awak nak wujudkan bahan pengajaran awak dalam animasi. Okey, adalah animasi yang nak menjadikan pengajaran awak yang menarik. Okey, kita tengok Okey, nampak menjadikan PowerPoint dalam pengajaran. Okey, nampak tak betapa menariknya kalau kita gunakan bahan PC kita nak hasilkan bahan pengajaran sebagai seorang guru. Kalau kita nak menjadikan nampak lebih menarik, kita guna PowerPoint. Okey, kita guna PowerPoint. Okey, untuk menjadikan animasi yang hebat. Yang menarik lah. Okey, so secara tak langsung nanti kita akan belajar sama-sama benda ni dengan saya. So nanti kita akan ni lah. Okey, itu daripada aspek multimedia. Mana yang ni kod. Okey, itu daripada aspek multimedia. Okey, selain daripada multimedia, apa lagi yang nak menarikkan minat untuk nak dijadikan sebagai salah satu set industri? Okey, awak juga boleh ambil mana-mana video yang ada dalam YouTube untuk nak dijadikan sebagai set industri awak. Itu pun dah dijadikan, orang kata dah boleh dikatakan sebagai salah satu bahan pengajar yang berunsurkan multimedia. Okey, dari situlah awak perlu ada kemahiran sedemikian. Okey, saya garanti bila awak mahirnya ICT, awak hebatnya menjadikan awak ni seorang yang luar biasa. Sebab kalau siapa yang orang kata menjadikan awak ni luar biasa, okey, awak saya yakin keberkesanan pengajaran awak dalam pengajaran tu sangat hebat. Okey, sangat begitu hebat. Okey. Okey. 26 mungkin ada ramai yang ada masalah internet tu yang masih stay tu. Terima kasih. Okey. Okey.
Kalau yang orang kata yang ada Instagram, kalau yang nak follow saya di Instagram sebab saya memang aktif dalam IG. Siapa yang nak follow saya di IG silakan, saya tak kisah. Saya akan follow balik lah. Okay, saya bukan jenis yang tamak hal lebah yang nak mementingkan followers, tak ada. Okay, saya semuanya ni. Dalam Instagram saya selalu banyak berkongsi berkaitan dengan, kalau siapa yang pernah follow tu, saya banyak berkongsi berkaitan dengan tip-tip macam mana nak menjadi, macam mana bila kita gagal, macam mana bila kita jatuh ni, kita jatuh daripada orang, maksudnya jatuh ni maksudnya daripada kita orang lihat kita seorang yang berjaya, tiba-tiba kita tak mampu nak jadi seorang yang berjaya. Itu orang kata maksudnya jatuh. Okey, macam mana saya dekat Instagram saya banyak berkongsi macam mana tip kita nak bangun balik, kita nak bangkit balik menjadi insan yang luar biasa. Ini antara salah satu yang banyak saya kongsikan di Instagram. Okay, salah satunya ini waktu ni memang sangat bertuah anak-anak murid saya yang mendengar sisi perkongsian saya di sekolah. Okey. Biasanya kalau siapa yang nak follow tu, follow lah amat-amat dialukan. Memang tak, saya memang alu-alukan. Okey. Ini kebanyakan memang saya banyak berkongsi waktu saya di sekolah itu. Sebab saya ni banyak berkongsi, sebab saya ni jenis yang orang kata ada masa saya jatuh, ada masa saya bangkit, ada masa saya lebih bangkit. Okey. Mana jap. Okey. Macam saya katakan tadi, saya sendiri pernah bercakap berhadapan dengan, waktu itu Dr. Mazli Malik menjadi orang kata Menteri Pendidikan ketika itu. Ini yang orang kata yang saya pernah suarakan. Yang pertama ni saya suarakan, saya pernah bercakap dengan beliau. Kita tahu bahawa isu lambakan graduan pendidikan seringkali diperdebatkan pada setiap tahun. Malah statistik seringkali meningkat akaran pengambilan pelajar mahasiswa tidak mengikut ujuan yang ditetapkan oleh SPP. Apakah faktor yang menjadi sebegitu, YB, dan apa solusi terbaik untuk kita atasi permasalahan berkenaan? Ini yang saya ajukan kepada Menteri Pendidikan ketika itu, iaitu Menteri Dr. Mazli Malik, dan jawapan beliau yang diberikan oleh saya adalah kita boleh melihat dari segi pelbagai faktor yang boleh diambil kira. Seorang bakal guru perlulah orang kata bertalented. YB sendiri yang ketika itu orang kata memegang portfolio Menteri Pendidikan ketika itu berkata bertalented, antara orang kata menjadi salah satu faktor. Bertalented tu apa dia? Berkemahiran. Berkemahiran tu apa dia? Itulah kemahiran yang saya sebutkan tadi ini. Ini yang perlu kita carikan dalam orang kata di universiti. Ini yang YB pernah katalah. Okey, ketika itu. Okey, dia kata kat situ, okey. Dia kata lagi, bertalented jika diberi tanggungjawab untuk mengajar, tidak kira dari aspek kepimpinannya, komunikasi dan sebagainya. Ini yang diperlukan oleh seorang bakal guru. Sebab itu faktornya kenapa orang kata walaupun kita ambil dalam bidang pendidikan, kenapa kenapa masih lagi tidak orang kata diberi jaminan posting. Sebab inilah, sebab tak ada kemahiran, tak ada orang kata dilihat seorang yang berkarisma, bertalented.
Sebab itu saya kata penting dah, saya berharap sangat-sangat, saya merayu sangat-sangat kepada awak semua di hadapan saya ni yang bakal mengambil bidang pendidikan, tolong dan tolong sangat-sangat aktif di kampus, di universiti. Cuba cari, gali berapa banyak kemahiran yang awak nak belajar, sebab dekat universiti pentas untuk awak mencari ilmu, bukannya awak pentas untuk awak bersaing dengan kawan-kawan awak. Bukan itu kalau dekat sekolah boleh, tak ada masalah. Dekat universiti bukan pentas untuk awak nak bersaing. Siapa hebat, siapa yang tunjuk terror, siapa yang pandai, siapa genius, tak ada. Masa tu membazir, orang kata membuang masa je untuk awak semua nak, orang kata nak bersaing dengan benda-benda macam tu. Dekat universiti hanya perlu kita fokuskan pentas untuk kita nak mencari ilmu, bukannya kita nak bersaing bukannya kita nak tunjuk hebat, bukannya kita nak tunjuk terror siapa yang paling hebat dan siapa yang paling bagus. Saya tak nak je tu. Saya tak nak terjadi macam tu, sebab saya sendiri pun tak pernah lagi berlaku sedemikian. Okey, soalan yang kedua saya pernah usulkan ketika itu waktu saya bersama dengan Dr. Mazli Malik, iaitu soalan saya katakan, apakah option yang cerah yang posting sama ada di sekolah bantuan kerajaan, bukan bantuan kerajaan. Ketika itu Menteri Pendidikan sangat, dia Dr. Mazli ni sangat, orang kata, memperjuangkan nasib hak untuk hak, orang kata, pendidikan sama rata untuk anak bangsa. Okey. Dan jawapan YB ketika itu dia berkata, saya sewaktu saya menjadi menteri, ada yang jawatan guru dalam kalangan option bahasa Inggeris. Ketika itu memang orang kata keperluan guru bahasa Inggeris sangat diperlukan di sekolah, dan juga matematik, BM, sejarah dan geografi. Ini antara option yang terbuka luas dan peluang nak jadi cikgu sangat cerah, terutama dalam option bahasa Melayu. Option BM memang tak dinafikan, memang setiap tahun dibuka, dan setiap tahun graduan bahasa Melayu, graduan pendidikan bahasa Melayu tak pernah lagi untuk menganggur, tak pernah lagi menganggur setakat ini. Sebab kita nak masuk universiti, kita nak bekerja dalam bidang kita, bukan kita nak lari daripada bidang kerjaya kita. Memang tak dinafikan, memang generasi masa kini memang tak dinafikan ketika itu, ketika hari ini semua orang kata walaupun ada ijazah memang lari daripada bidang kerjaya sekarang, apa yang dipelajari di universiti. Memang tak dinafikan benda itu, tapi kita tak nak jadi sedemikian. Kita nak bekerja dalam bidang kita sendiri, iaitu dalam bidang pendidikan. Okey, kemudian yang ketiga saya pernah ajukan kepada Dr. Mazli Malik, lambakan graduan seringkali berlaku peningkatan setiap tahun. Apa solusi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia? Okey, jawapan ini dia kata tutup terus penjawatan guru interim kepada pelajar bukan pendidikan, dan buka kuota semula yang lebih banyak kepada pelajar dari ISMP. Sebab itu macam saya katakan tadi, sebab kita bagusnya bidang pendidikan ni, sebab ada tertubuhnya gerakan mahasiswa yang memperjuangkan nasib graduan pendidikan. Yang orang kata yang ditindas oleh orang kata orang kata graduan yang bukan, tak ada iktizaz perguruan, yang tak ada iktizaz pemegang ijazah pendidikan. Ini yang kita tak mahu. Ini yang kita tak mahu, nasib kita ditindas oleh graduan pemegang ijazah bukan pendidikan, yang nak juga jadi, yang nak masuk juga dalam bidang kita, iaitu dalam bidang pendidikan, untuk menjadi seorang guru. Ini kita tak mahu sebenarnya. Sebab kita bidang pendidikan, kita punyalah susah nak masuk. Ujian maksi pun orang sampai banyak beratus-ratus kali, berbelas kali jawab maksi gagal juga. Tapi yang dah lulus, alhamdulillah, sekali ambil lulus terus ke temuduga. Tapi nak dibandingkan dengan orang lain walaupun dapat result yang okey, tapi gagal maksi. Apa sebabnya? Nanti berbalik jumpa dengan saya, nanti kita akan berbincang tentang sedemikian. Kemudian diikuti dengan maksi. Kemudian lepas maksi, temuduga pula. Lepas temuduga, awak kena hadapi macam-macam saingan. Awak kena jawab quiz, awak kena jawab itu ini, awak kena jawab, awak kena buat micro teaching apa semua. Semua macam-macam awak kena buat. Orang kata betapa susahnya kita nak jadi pelajar pendidikan
pendidikan ni macam dalam step by step. Kemudian itu dalam tempoh awak menjadi pelatih guru, dalam tempoh 4 tahun awak di universiti awak dianggap sebagai pelatih guru, bakal guru pelatih. 4 tahun awak di universiti nak dibandingkan dengan pelajar degree yang lain hanya 3 tahun, hanya 3 tahun setengah, tiba-tiba nak tambah di PLI. Kalau saya pun saya marah macam tu. Kalau tak apalah, aku belajar penat-penat pendidikan, apa nak tindas kami sebagai pelajar pendidikan ni. Maaflah sebab saya ni bercakap orang kata kita nak nak wujudkan chemistry dalam program inilah, kita nak santai-santai. Kemudian Okey, kita berbalik macam tadi tu, apa yang saya katakan tadi tu. Okey, kami yang belajar 4 tahun ni penat-penat, kami belajar pedagogi, kami belajar psikologi pendidikan, tiba-tiba hampa dah habis degree 3 tahun nak tambah lagi di PLI, diploma perguruan lepasan ijazah, dan diploma lepas tu tiba-tiba awak kamu semua hampa terpilih jadi cikgu guru intern kami yang masih lagi menunggu, tak dapat lagi posting. Ini orang kata wujudnya tertubuhnya gerakan mahasiswa pendidikan ni. Ada base-nya gerakan mahasiswa gerakan ini yang akan mengutip data-data dari seluruh universiti awam. Dan untuk maklumat, di universiti awam yang tawarkan program pendidikan hanya 11 buah universiti sahaja setakat ini. Okey, setakat ini 11 buah saja yang tawarkan program pendidikan, terutama bidang pendidikan lah. Okey, kita ada hak, bidang pendidikan kita ada hak untuk memperjuangkan nasib kita. Okey, cuba ibaratkan kalau kita ambil bidang pendidikan, kita boleh ke kita nak lompat kejaya dalam bidang perubatan? Kalau dalam kerajaan, dalam dunia ni boleh buat macam tu, saya dah lama dah jadi doktor perubatan. Saya tak perlu belajar doktor perubatan pun saya boleh jadi doktor perubatan. Tapi bidang pendidikan nak ke orang kata doktor perubatan, saya takut silap-silap air bulan pasien pesakit tu akan meninggal dunia sebab kita tak ada kemahiran. Kita tak ada kemahiran nak bedah orang. Kita tak ada orang kata kemahiran soft skill untuk nak bedah orang. But untuk program pendidikan dalam program perubatan ni sudah tentunya mereka ni akan dilatih, akan diasuh, digilap macam mana cara nak bedah pasien. Sebab itu orang kata cikgu, saya minta maaf, saya nak minta undurkan dirilah sebab saya ada urusan lepas ni. Okey, boleh tak ada masalah. Terima kasih cikgu, terima kasih semua. So nanti video yang record tu hanya setakat tu lah. Okey? Ya, video record hanya setakat ni lah cikgu. Okey. Nanti saya bagi cikgu. So yang selebihnya tu tak apalah. Ya cikgu. Okey, terima kasih banyak Elis. Ya, sama-sama cikgu. Okey. Sebab itu